Mari lihat dan dengar. Sulalatus Salatin, badang beroleh gagah. Kita selalu dengar cerita pasal wira-wira hebat kan, yang kuat luar biasa. Tapi pernah tak kita terfikir dari mana sebenarnya datang kekuatan tu? Nah, dalam kupasan kali ni, kita nak gali satu legenda. Legenda badang. Kisah dia ni mungkin boleh bagi kita jawapan yang kita cari-cari tu. Okey, sebelum kita mula, saya ada satu soalan untuk anda. Cuba bayangkan, kalaulah anda jumpa jin, apa satu benda yang anda akan minta? Harta? Kuasa? Fikir betul-betul dan simpan jawapan tu sebab permintaan macam inilah yang akan ubah hidup wira kita ni. Jadi, jom kita mulakan. Kisah kita ni bermula di satu tempat nama dia Sayong. Di sinilah kita jumpa watak utama kita, Badang. Tapi, ini Badang sebelum dia jadi legenda yang kita kenal. Badang ni, dia bukan putera raja, bukan pahlawan terbilang. Dia cuma seorang hamba. Hidup dia hari-hari kerja kuat untuk tuan dia kat ladang. Dari pagi sampai ke malam, itulah rutin dia. Selain kerja kat ladang, Badang ada pasang luka tau, perangkap ikan kat sungai, nak cari makan lebih sikit. Tapi, ada benda pelik jadi. Setiap pagi bila dia pergi periksa, luka dia kosong. Yang tinggal cuma tulang-tulang ikan. Sah, ada orang curi ikan dia. Lagi teruk, tuan dia tuduh dia pemalas pula. Tapi Badang tahu, ni mesti kerja orang lain. Dia dah tak tahan dah. Dalam hati dia dah bertekad, selagi aku tak dapat siapa yang curikan aku ni, selagi tu hati aku takkan puas. Malam tu juga, Badang buat keputusan. Cukuplah jadi mangsa. Dia nak berdepan sendiri dengan pencuri tu. Jadi, malam tu, Badang tak tidur. Dia pasang perangkap. Tapi kali ni, perangkap untuk si pencuri. Dia menyorok belakang banir pokok besar kat tepi sungai. Tunggu senyap-senyap dalam gelap. Tak lama lepas tu, penantian dia berakhir. Muncul dari dalam air satu lembaga. Bukan manusia, bukan binatang. Rupa-rupanya, yang curi ikan dia selama ni, hantu. Bayangkan, badan dia merah menyala macam api, mata dia terang macam matahari pagi dan janggut dia panjang sampai ke pusat. Kalau kita yang nampak benda macam tu, mesti dah lari lintang pukang kan? Tapi bukan Badang. Dia sikit pun tak takut. Tanpa fikir panjang, dia terus melompat keluar, terkam hantu tu dan cengkam kuat-kuat janggut panjang hantu tu. Sekarang hantu tu pula yang takut. Dia dah terperangkap. Dia merayu-rayu suruh Badang lepaskan dia. Sebagai balasan, dia janji akan tunaikan apa saja permintaan Badang. Inilah dia, saat yang paling penting dalam cerita ni. Kat sinilah kita nampak betapa bijaknya Badang ni. Hantu tu tawar macam-macam. Tapi Badang fikir dulu, kalau minta kaya, harta tu mesti tuan dia yang dapat. Kalau minta halimunan, bahaya silap-silap orang bunuh dia. Nak minta pangkat, dia sedar diri, dia cuma seorang hamba. Jadi, lepas tolak semua tu, apa yang diminta? Permintaan dia cuma satu dan bukan untuk diri sendiri pun. Dia cuma nak jadi kuat, gagah luar biasa supaya dia boleh kerja lebih rajin untuk tuan dia. Hebat betul perwatakan dia kan? Hantu tu pun setuju. Tapi, macam biasa, semua benda ada harga dia. Dan syarat yang hantu tu bagi ni memang pelik dan terus terang cakap menjijikkan. Untuk dapat kekuatan tu, Badang kena makan muntah hantu tu. Ya, muntah. Dan Badang, dia tak fikir dua kali. Dia buat je. Dan pada saat itulah, hidup dia berubah untuk selamanya. Lepas je buat syarat tu, Badang terus rasa badan dia lain macam, penuh dengan tenaga. Jadi, dia nak cuba. Dia pegang sebatang pokok besar dan dengan sebelah tangan je, zas, dia cabut pokok tu macam cabut anak pokok je. Kekuatan ni memang betul-betul wujud. Esoknya kat ladang, semua orang terkejut. Kerja yang patutnya ambil masa berminggu-minggu, Badang siapkan dalam sekelip mata. Tuan dia tengok Badang seorang diri bersihkan hutan, terus ternganga. Sebab terlalu kagum, tuan dia terus bagi Badang kebebasan. Dan yang kelakarnya, disebabkan kekuatan Badang jugalah, tuan dia jadi kaya raya. Lepas tu, cerita pasal kekuatan Badang ni tersebar luas. Dari mulut ke mulut, sampailah ke telinga Raja Singapura. Dan dari sini, bermulalah babak baru dalam hidup Badang. Raja Seri Ragna Wikrama panggil Badang menghadap. Dia bukan lagi hamba tau.
terus dilantik jadi Hulu Balang. Hulu Balang ni kiranya macam pahlawan nombor 1 lah dalam kerajaan. Juara untuk raja. Memang satu penghormatan paling tinggi. Bila dah kat istana, makin banyaklah kisah kekuatan Badang ni. Ada satu cerita, istana baru siapkan satu kapal perang besar. Nak lancarkan ke laut, 500 orang pahlawan tolak pun, kapal tu tak gerak seincik pun. Masa itulah Badang tampil ke depan. Depan semua orang, dia letak tangan di atas kapal tu, sorang diri. Dengan sekali tolak je, kapal gergasi tu meluncur masuk ke dalam air. Memang terbukti, kekuatan dia tak ada tandingannya. Itu satu cerita, ada lagi. Satu hari, entah macam mana, Badang ni terjatuh dan kepala dia terhentuk kuat pada sebongkah batu besar kat tepi jalan. Tapi yang peliknya, kepala Badang tak cedera langsung, sikit pun tak. Sebaliknya, batu besar tu yang terbelah 2. Sejak dari hari tu, batu tu dipanggil batu belah. Hebat kan? Jadi kita patah balik ke soalan awal tadi. Memang kekuatan Badang ni datang dari hantu tu. Tapi cuba kita renungkan sekejap. Adakah dia dapat kuasa tu sebab dia bernasib baik je? Ataupun sebab perwatakan dia yang jujur, yang tak pentingkan diri sendiri tu, yang buat dia layak dapat kuasa tu? Mungkin kekuatan sejati ni bukanlah sesuatu yang kita dapat, tapi sebenarnya cerminan dari siapa diri kita yang sebenar.